Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak ada duit, tuan-tuan sembahyang duha 4 rakaat hari-hari. Sembahyang duha 4 rakaat. Sama ada tuan-tuan buat 2 salam ataupun 1 salam. Kalau 1 salam, tahiyat di akhir sekali. Tahiyat di akhir sekali. Buat 4 rakaat hari-hari. Tapi kalau tuan-tuan buat sehari 2, dia tak main lagi. Tak ada kesan apa pun. Dia kena buat sampai tuan-tuan sayang duha tu. Bila mana kita tak boleh tinggal dah, kita rasa sayang duha tu. Ketika tu kita akan dapat janji Tuhan. Orang menega masalah Sayyidina Muhammad, bacalah Waqiah sekali siang, sekali malam. Jadi wirid. Lepas subuh baca surah Waqiah sekali, lepas maghrib insya' malam baca surah Waqiah sekali. 2 kali siang malam. Inilah cara Tuhan suruh bantu kat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waktu selawat kena bagi banyak. Selawat kena bagi banyak. Banyak ni masuk macam mana? Banyak ni maksudnya kalau kita selalu selawat ala Sayyidina Muhammad, sampai satu masa kita tak pegang tasbih pun selawat keluar di mulut. Tu makna banyak. Faham tak? Kalau kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tak boleh lagi macam tu, berarti kita tak selawat banyak lagi. Selawat banyak ni kena hari-hari selawat 1000, 2000, 3000.